Kantan ni memang khas untuk orang yang umur 21 tahun ke atas. Nama saya Dr. Helen Tan Chen Chen. Saya bekerja di KPJ Pusat Pakar Mata, Center for Sight, KL branch and Rawang branch. And also I'm practicing in the Tun Hussein On National Eye Hospital. Adakah prosedur ni dia macam dia terpakai pada semua umur ataupun dia ada certain umur je yang boleh? So, tadi doktor dah mention dia mungkin akan berlaku balik. Okay, good question ya. Traditionally Kantan ni memang khas untuk orang yang umur 21 tahun ke atas ya, 21 years old and above. And of course kita tak naklah sampai orang yang dah cataract. Orang yang dah cataract memang tak boleh buat lah. So dalam lingkungan 21 to around 45 like that lah, the most recommended lah. But lately kita nampak that demand is higher. Kita nampak orang-orang yang lebih muda datang. Recommendation is umur 21, tapi disebabkan ada alasan-alasan yang khas, dia perlu free of glasses. So kita akan explain semua tu, and then kita akan make sure lepas buat prosedur tu kena datang balik untuk buat pemeriksaan lah.